Mana pemancing yang menggunakan reel Daiwa ni? Cuba komen ada dekat ruang komen guys. Kali ni saya nak kongsikan reel Daiwa yang ada isu tak boleh nak longkas. Alright, bukanlah pada isu karat pada bearing ataupun induktor kaki dia patah, sebab sometimes ini yang berlaku pada reel Daiwa kebiasaannya. Jadi untuk resilient biasanya akan ada isu magnetik dia tercabut. Kadang-kadang kita simpan dalam kereta kan, kena panas yang melampau, jadi magnet dia tercabut. Jadi kita akan tengok secara detail lah macam mana nak adjust balik, ataupun senang cerita saya nak bercerita macam mana magnet ni bekerja. Okay, sebelum tu jemput like, repost, follow and share supaya lebih ramai tahu benda ni. Okay, kalau anda perhatikan atas meja saya ni adalah Daiwa Fugo. Okay, Daiwa Fugo ni berwarna merah ni, anda perhatikan dia punya sistem magnet. Alright, so memang color magnet dia lain guys. Sebab apa? Material magnet ni jenis yang sedikit berbeza. Jadi kalau untuk Daiwa Fugo ataupun Tatula macam ni lah magnetnya. Cuma anda perhatikan pada yang kita marking tu, maksudnya yang marking sedia ada. Okey, beginilah rupa dia guys. Kalau anda letak maksimum, dia akan selari. Okey, ini adalah Stis 2024. Saya tak ada Zillion punya sebab tak ada yang hantar untuk servis buat masa ni. Jadi kita just share lah. Kalau anda perhatikan Stis punya, dia tak ada marking pada magnet. Dia ada hanya pada marking pada tempat duduk magnet tu sendiri. Alright, tapi apa yang kita boleh buat, kita ambil marker pen, kita tanda. Dan pastikan kita letak maksimum supaya kita dapat centerkan dia balik. Kita nak marking, mana tahu magnet dia dah lari yang mana. Sebab kita nak tahu magnet mana yang lari. Sebab kalau maksimum, dia kena selari guys. Right, tapi kalau adjust, kurangkan braking tu, magnet dia akan lari. Okay, jadi macam ni lah rupa sebenarnya. Jadi kita nak kembalikan resilient ni. Sebab anda kena buka, kena pastikan dulu magnet mana yang tercabut tu, yang bergerak sekali kan. Anda kena buka balik magnet tu, kena gam balik. Okay, so harap video ni beri manfaat pada anda, menjawab persoalan anda lah. Right, sebab ramai sangat DM saya pasal resilient ni tak boleh longkas. Tolonglah buat video Mr. Budin. Okay, kali ni saya buat video, harap manfaat lah. Okay, mantap.